One Piece is real bro. Sebelum ni aku ada ceritakan pasal ada satu watak One Piece yang di mana Eiichiro Oda, iaitu penulis manga One Piece, menginspirasikan daripada seorang mamat tu kan. Korang boleh tengok video sebelum ni. Tapi kali ni ada lagi satu watak yang lebih kurang macam Goldie Roger. Henry Avery digelar sebagai Raja Lanun yang sebenar. Lah bang, mana satu Raja Lanun ni? Ramai pula klaim. Biasalah, masing-masing negara ada pahlawan Lanun masing-masing kan. So mestilah masing-masing klaim Lanun diorang lagi power. Henry ialah seorang Lanun Inggeris yang hidup sekitar abad ke-17. Dia terkenal sebab merompak kapal harta karun milik Maharaja Mughal India pada tahun 1695. Kapal Ganj Ai Sawai ni, aku tak tahu kenapa nama dia pelik sangat. Penuh dengan emas, perak dan batu permata. Rompakan tu dikatakan sebagai antara yang paling berharga dalam sejarah Lanun. Sampai-sampai kerajaan British pun malu besar sebab gangguan terhadap Empayar Mughal waktu tu. Tapi yang paling misteri, Henry Avery hilang selepas rompakan tu. Tak ada siapa tahu ke mana dia pergi dan tak ada bukti kematian pun. Terbalik dengan kes mamat sebelum ni di mana dia ditangkap tapi mamat yang ni tak kena tangkap. Teori paling popular adalah dia berjaya bersara sebagai orang yang kaya raya dan lenyap dari dunia Lanun. Yelah, dah jumpa harta banyak macam ni kan, memang makan pencen lah. Duduk atas kursi malas, spek bawah mata, baca surat khabar Nanyang Siampau yang dia sendiri pun tak faham apa yang ada dalam surat khabar tu. Okey, itu menambah.